Nama aku Adwa Mikael, berumur 24 tahun. Seorang pelajar universiti. 11 Julai ni aku dah nak habis belajar. Tapi bukan itu yang aku nak beritahu kat korang. Sebenarnya aku dah lambat nak pergi kelas ni. Dah lah pesyarah tu garang gila. Sorry. Kau ni tak habis-habis nyusah orang. Dua. Ya. Kau pergi mana? Saya suntuk aku cari kau. Dalam kelas pun tak ada kau. Ada je. Ya ke? Tak, sekarang ni kau sorang-sorang kau kat sini. Dah macam orang gila dah. Mana kau? Adalah lepas ni. Pada kau sorang-sorang macam ni. Jom lah. Macam mana? Mana? Kafe lah. Kafe pula. Malas lah. Ya ke malas? Tata. Ni Haura tak? Kau tahu mana ni? Come on. Bukan dia? Haura? Dah. Rasa better kau jumpa dia. Kesian pula dia. Seorang. Okay lah. Right. Take care, bro. Adwa pun dah happy. Aku tak apa lah. Masa aku akan datang. Tapi lambat sikit. Hujan terajak lah aku. Apalah nasib. Patutlah orang tak suka dekat kau. Aduh, what? Bro, kau faham weh? Kau okey tak ni? Kau tak alright tu. Apa benda tau? Aku rasa aku tak sihat lah, Nafal. Tak sihat? Maksud kau? Aku rasa aku kena gangguan. Bro, dah 25. Gangguan apa benda? Macam apa kau ni? Tak kelakar. Aku serius ni. Macam ni lah. Aku nampak kau pun dah macam orang tak betul. Aku rasa better kau pergi tidur. Tak pun. Tapi sebelum kau pergi tidur, better kau basuh kaki dulu. And then, baca doa sebelum tidur, eh? Kau jangan buka pula lagu hujan. Nanti aku pula jadi gila macam kau. Hai awak. Awak okey? Ya. Kau dah kenapa ya sekarang? Cik tak balas. Call tak angkat. Bila nampak muka aku je, kau terus buang muka. Kau diam lah perempuan. Kau tak faham perasaan aku.
Kalau macam ni, kita stop je lah. Tak ada orang nak dekat orang gila macam kau. Kau lah perempuan. Kau dah kenapa seorang-seorang macam ni? Dua. Weh, kau ni dengan seorang-seorang macam ni macam orang tak betul lah ni. Aku sebetter kau dah kena jumpa ustaz. For real. Dua. Ya, kita dah sampai masjid ni. Aku rasa better kau jumpa ustaz lu. Okey. Terima kasih, Doh. Alright, tak ada hal lah. Kau kawan aku. Kau selalu kawan Aku darah daging aku sendiri. Right. Thanks bro. Kau tak turun? Tak apa. Kau pergi dulu. Aku tak biasa sangat yang benda-benda macam ni. Okey, tak apa. Betul. Right. Aku gerak dulu Tak ada hal. Hati-hati. Ustaz boleh bantu saya, Ustaz? InsyaAllah saya akan bantu kamu selagi mana yang saya mampu lah. InsyaAllah dengan izinnya nanti awak akan pulih seperti sedia kala. Saya rasalah awak ni kena perbuatan orang ni. Siapa yang buat saya, Ustaz? Saya rasa awak tak perlu tahu kot siapa yang buat benda ni. Tapi yang pastinya orang yang dekat-dekat dengan awak juga yang melakukan perbuatan ini. Tapi tak apa, saya akan bantu kamu selagi mana yang saya mampu lah. Oi, kau ingat kau baik sangat ke? Ha? Baju pun buat kau iron lah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh. Kita kat mana ni? Kau jangan banyak bergerak sangat. Kau cedera teruk ni. Sebenarnya aku dari dulu nak bagi tahu kau. Tapi aku tak ada peluang. Semua yang berlaku dekat kau ni, semuanya dirancang oleh Naufal, kawan baik kau. Dia nak hancurkan hidup kau. Dia sakit hati sebab kau dah berubah jadi lebih baik. Dia nak kau kembali jadi pembuli macam dulu balik. Dia nak rampas kebahagiaan kau.
Tapi Naufal tu kawan baik aku. Takkan dia nak buat macam ni kat aku? Siapa siap malam-malam macam ni? Assalamualaikum Dursila. Aku diantarkan kembali. Semoga kau tenang di alam sana. Syed, maafkan aku, Syed. Tak apa. Aku dah memaafkan kau. Terima kasih, Syed. Terima kasih sebab dah maafkan aku. Aku pun dah jumpa kebahagiaan aku. Sudahlah, Dua. Tiba masanya untuk kau terima kenyataan tentang kehilangan Haura. Kau boleh teruskan hidup kau dengan cara yang lebih baik. Sudahlah. Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa yang lama dicari. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan